Untuk korang yang mana tak tahu nak pasang intercom sendiri, korang boleh tengok video ni sampai habis tau. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni kita ada satu customer walk in. Dia ambil helmet NHK, combo set visor. Tak lupa juga dengan intercom. Dia ambil Lexin G2P lah. Hari ni aku nak tunjuk ke korang cara nak pasang intercom Lexin G2P ni dekat helmet NHK. Okay, first kali caranya korang kena buka padding dulu lah. Setiap helmet korang mesti boleh buka punya padding. Korang just cabut je kiri kanan atas supaya mudah lah untuk kita pasang. Dalam kotak intercom Lexin ni korang akan dapat mic, charger, semua ni lah aksesori dia. Mana nak tahu kiri ke kanan, korang kena tengok tau mana yang panjang, mana yang pendek. Yang pendek ni belah kiri, panjang ni belah kanan. Sini dah ada double side tape, kalau tampal je lah kat sini. So yang ni benda yang paling penting lah. Yang ni korang boleh pilih, korang nak pakai yang bracket punya ataupun yang jenis tampal. Korang selit je lah tepi ni. Make sure dia rapat kedudukan dia macam ni. Memang cun. Just pasang je lah speaker tadi. Make sure ingat yang pendek ni dekat dengan intercom belah kiri lah, yang panjang belah kanan. Last sekali ambil device intercom Lexin G2P ni, masukkan. Siap. Untuk wire ni korang kemas-kemaskan lah, bagi dia tak semak. Kalau ada kan certain yang pasang je berterabur, so yang ni kita kasih kemas. So yang ni mic. So ni dia punya stiker dia, korang kena letak dekat bahagian sini tau. Biar dia letak mic tu, speaker tu akan duduk dekat betul-betul depan mulut. Ini korang kena adjust sendiri lah. Kalau kedudukan dia selalunya tampal belah sini saja, area sini. Ini korang cocok dia punya soket dia tu kan. Cocok, tampal. Lepas tu macam mana korang buka, macam tu korang pasang. Korang tutup. Dah siap. Tak susah pun. NHK combo dengan siap visor, masuk sekali intercom. Abang ni ambil dua helmet. Tu lagi satu biji helmet dia. Nak pasang juga intercom. Untuk korang yang mana tak tahu nak pasang intercom sendiri, korang boleh tengok video ni sampai habis tau. Korang boleh share dekat kawan korang yang mana nak pasang intercom sendiri. Apa-apa pun, yang penting pakai tu ransom. Ciao.